Tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Ucapkan tahniah kepada pihak sekolah, kepada anak-anak, lakukan yang terbaik untuk kejohanan sukan pada hari ini. Dengan kata-kata tersebut, saya merasmikan kejohanan sukan dan olahraga SKS2A. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira, genggam semangat juara, bersama mengarungi teguh berdiri, segala cabaran menanti, semua yang terbukti, terus kita kejar mimpi. Apakah harapan YB terhadap anak-anak SKS2A dalam bidang sukan dan akademik pada masa akan datang? Ya, saya memang mempunyai harapan yang tinggi terhadap anak-anak Sekolah Kebangsaan Seremban 2A yang sentiasa, sebelum ni pun sentiasa mencapai keputusan yang cemerlang, tak kira dari segi akademik ataupun aktiviti kokoh. Dan saya berharap tradisi mencapai kecemerlangan ini boleh diteruskan, malahan digandakan kejayaan yang pernah dicapai. Teruskan usaha. Saya percaya sekolah ni di bawah kepimpinan yang sangat hebat daripada guru besar kita, Tuan Eddie Amir, anak-anak SKS2A akan sentiasa mencapai kecemerlangan dalam apa juga kejohanan dan pertandingan yang disertai. Semoga berjaya. All the best. Semua yang terbukti,